semua, welcome back to Syafiqah Rafi'i channel. So hari ni I got something to unboxing. Ingat tak the video yang lepas-lepas tu aku pernah beli Sony ZV-1F vlog camera kan? Sony ZV-1F vlog camera, tapi aku jual sebab aku rasa macam feature kamera yang aku tak pandai guna. You know? Complicated. So for today, aku buat lagi impulsive purchase last untuk tahun ni. Sebab aku rasa macam I need this. Aku yang macam dah lama gila teringin dengan binatang ni. So let's see what is inside the box. Going back to Honolulu just to get that Maui Wowie, that Maui Wowie. Going back to Honolulu just to get that Maui Wowie, that Maui Wowie. Aku beli online, hahaha, sebab I malas nak pergi ke kedai. Jadi saya beli semalam dan hari ni arrive here. Very low. Aku tak nak buat macam hari tu yang aku upload dekat apps tu, sebab dia macam tak syok untuk letak dekat YouTube. So aku buatlah vlog unboxing and video reaction. Aku rasa nanti aku kena beli microphone yang kecil tu, tapi so pricey babe. Jadi bahasa dekat anda, aku rasa aku dapat ni lah, free gift. Wow, bagusnya dapat free gift. Boleh guna. Aku dah ada banyak benda ni, tapi rosak, hilang. Tapi dapat benda ni okey lah. Ni kita dah kena mengena apa dengan benda yang aku beli ni. Tapi terima kasih kepada kedai itu kerana telah memberikan saya satu Bluetooth import. Abaikan background belakang. By the way, mari kita. Adakah anda bersedia? Sudah bersedia? Are you ready, kids? Aye, I can hear you. Brother, what's that? Aku sebenarnya tengah excited sebab aku tengah pegang kotak dia. Ya Allah, Masya Allah, rezekikanlah aku lagi dan orang-orang yang melihat ini. Suara aku tak ada guys. Aku minum matcha latte tadi. Aku nak tutup mata. Dia macam surprise untuk diri sendiri. Adakah anda bersedia? Terbalik tak? I don't know terbalik ke tak. Oh my god, I got this one. Sebentar, saya nak mengambil gambar. I win an award. So vlog kita lepas ni lebih cantik, lebih berkualiti, lebih function. Maknanya yang ni adalah satu petanda untuk aku aktif lagi tahun depan. Tahun depan terlalu banyak benda untuk aku memfikirkan. Anda rasa saya ada masa untuk vlogging? Tolong suruh aku buat vlog. Okay? To my friends, to my family, tolong suruh aku. Tolong. Sabar. Saya tangkap gambar dulu. Sabar. I'm back guys. Walaupun sebenarnya pun tak tunggu aku pun, tapi aku menunggu diri aku sendiri, you know. Gitu. Aku nak buat video tapi aku kena pilih satu antara video YouTube ataupun video short video. Tapi tak apalah. So sekarang kita sedaya upaya untuk memotongnya lah. Aku tak ada pisau ya. Susah tak suara. 1, 2, 3, here we go. Aku sebenarnya dah fikir lama nak beli benda ni, tapi aku macam menahan diri aku. So hari tu aku beli kamera sebab aku rasa macam tak perlu pun benda ni. Tapi bila aku pakai kamera, aku macam clueless dengan dia punya feature-feature kamera tu. Aku tak tahu macam nak guna. Even nak suruh aku fokus pun
Aku macam tak boleh tu. Aku dah try everything. So aku end up jual. So kalau hampa tengok aku punya video vlog yang sebelum ni, aku pergi Ipoh, aku pergi Taiping, aku pergi Alostar pun, dia macam video dia macam cantik, tapi ada something yang lag dalam video tu. So aku try lah beli ni. Dulu aku duk beli juga something sekejap susah lah. Tak ada assistant vlog. Ni yang ni aku pernah bawa pergi Terengganu. Yang ni biasa punya je. I mean dekat apps T tu ada orang jual ni lah kan. Ini Android, bukan Android, dia bukanlah DJI. Hampa tahu lah brand apa kalau hampa pernah tengok kan. So dia biasa je, kualiti dia biasa, 200 lebih. Expect apa, benda ni tak boleh pusing pun. Benda ni macam hang kena letak macam ni, macam ni. So aku macam aku bagi ke adik aku. Adik aku pun tengah seronok guna dengan kawan-kawan dia, sebab dia lebih menghargai. Aku tidak. Aku lebih memilih untuk membeli ini dan menggunakannya. Jadi aku rasa video ni akan panjang. Mari kita unboxing. Dalam video ni dapat DJI, dapat protective cover, dapat handle. Aku rasa untuk bateri, dapat wrist strap, dapat type C cable dan manual. Aku tak beli creator combo sebab aku rasa macam aku tak perlukan pun. Kalau creator combo, dia dapat mic, dia dapat wide lens, dia dapat, aku tak ingat ada lagi satu untuk, dapat tripod bagai tu. Tripod aku boleh beli, tapi aku kena beli mount dia, macam penyambung dia. Aku nak jerit, tapi aku tak boleh jerit dalam vlog. So macam aku tengah pegang dia. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Weh, kawan-kawan aku tahu lah macam mana aku obses dengan binatang ni. Dia macam, ya Allah, berat ni. Dia macam aku angan-angan je macam aku nak pakai DJI nanti. Lepas tu kawan aku macam, kau serius ke dalam vloggers ni? Kau serius ke dengan YouTube kau? Kau betul ke nak beli DJI? So dia macam tu lah. So aku macam, entahlah weh, aku nak pakai je DJI tu. Aku nak buat vlog. Even vlog aku pun taklah best sangat, tapi just for memories aku. Dan aku rasa macam worth it gila dengan benda ni. Tak boleh jerit. Aku kena mengekalkan kesopanan dan ketatasusiliaan aku. Ini dia ada box. Dalam box ni ada ni bateri punya. Dalam ni ada kabel juga. Nak kena tunjuk semua ke? Okay, and then got strip, black strip, so nanti boleh pegang lah. Nanti aku add on lah aksesori bila aku nak add on. Oh, bawah ni pun ada lubang ni, so aku boleh letak lah aku punya tripod yang tak begitu mahal. Ada je dekat benda lain yang jual. Tak semestinya pakai DJI. Okay, and then the next one, the reason yang aku beli bukan creator combo sebab aku just nak dia punya ni. And then wide lens tu pun tak perlu sangat pun. Betul. Oh my god, ya abang aku dengar. Oh my god, look at that design. The original one. Aku dah tak perlu pakai the fake one. Bukan the fake one lah, I mean the budget one. I got this one. Gila, umur ni baru nak pakai DJI. Sama ni aku duk tengok je. Dia macam, makin hang tengok vloggers orang, hang macam, wow, cantik ya kualiti dia. Dia macam dia pakai benda tu, perlukah aku beli? Oh my god. So dekat dalam ni, kat atas ni untuk wide lens. Nanti kalau ada lebih aku beli lah wide lens kalau perlulah. Lepas tu yang bawah tu aku tak tahu dia tulis Black Promise. Dan yang paling penting dia punya macam matte gila. Dia macam seat cover dekat kereta. Tak ada pemegang yang seat cover tu kan. Kereta sekarang mana ada benda macam tu. Macam bas. Tak tahulah apa-apa je lah macam ni. Tengok. Tolong abaikan kalau dengar aku punya jiran nyanyi. Dia tengah hyper, dia tengah nyanyi.
Aku akan letak suara background di sini. Okay, and then Stated Pocket 3 and DJI. You're very lightweight. Tadi nampak macam berat, mungkin sebab ni kot. Mari kita jap. Dah start weh, tapi aku tak ni lagi. Weh, awak dia bah. Takutnya weh. Wow. Wafa aku takut sebab dia macam sini. Takutlah. Ni macam betul ke ni? Weh, bapak cantik siap. Dia ikut aku. Lepas tu tengok aku tekan kat sini. Dia sedang rekod aku sekarang. Tapi aku tak tekan rekod. Bapak cantik. Astaghfirullahalazim. Oh my god. Lepas tu tolak macam ni. Oh my god. Cantiknya. Tapi aku tak boleh preview sekarang sebab nanti kalau preview sekarang nampaklah aku punya background belakang yang entah apa ni. Oh my god. Dia ikut aku ya, aku kali sini. Tengok dia kali. Tengok. Ni macam kucing Ya Allah, nak jerit tapi tak boleh jerit. Ya Allah, terima kasih atas rezeki ni ya Allah. Masya Allah. Lepas tu dia boleh ke atas, dia boleh ke bawah. Aku nak tunjuk ke belakang lah jap. Apa tak boleh tengok pun benda ni kan. Macam tengok tengok dia tengok atas, tengok bawah, kanan, kiri Sumpah dia sangat cantik. Dia macam aku tengah ni kan sekarang kan. Aku rekod lah. Kenapa kalau beli DJI dia pun tak nak bagi SD card sekarang tu dah mahal. Bagilah alang-alang. Tapi SD card nak letak mana? Nanti nampak macam tak bijak. Okay, I got this one 128GB. Kalau tak cukup juga tak tahu. Weh, benda ni menakutkan. Weh, dia macam gila. Oh my god. Macam mana ni? Tak reti lah kalau sangkut macam mana. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, so sekarang aku tengah cuba. Aku tak tahu lah kenapa dia bunyi. Wow, so many things dalam ni. Aku kena buat secara sendiri lah auto on. Lepas tu macam tu. Weh, lawak lah macam Me and my DJI. Aku nak bagi nama apa Kalau Leo nama aku punya kucing. Tak boleh. Okay, sekarang biasa kan. Okay, lepas tu kalau tolak je tak jadi apa. Kalau tekan sambil tolak, tekan sambil tolak, dia ada. Macam tu lah. Kiri kanan pun boleh, depan pun boleh. Kau okey lah, itu je nak tunjuk. Bye. Aku tengah cuba format aku punya SD card. Sebab tadi dia kata SD card kena format dulu. So aku cubalah sedaya upaya ya untuk masukkan dalam ni. Sebab aku nak tunjuk. Sabar guys. Boleh urut buat video. Okay, saya cuba. Jangan tengok atas. Allah. Beli sekarang beli. Beli RM20 je, tolong beli.